berjumpa kita kembali dalam slot matematik tingkatan 5. Bab 7 topik sukatan serakan data terkumpul. Ingat lagi tips skor markah penuh yang keempat. Guna kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator, kita boleh menyemak pengiraan jadi lebih pantas dan mengelak kesilapan. Bijak kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator Casio Class Swiss, kita boleh juga menyemak jawapan soalan sukatan serakan data terkumpul tingkatan 5. Berikut adalah jadual kekerapan yang telah dilengkapkan. Hitung nilai min. Apa yang perlu dilakukan ialah kita perlu onkan frekuensi. Tekan shift, menu, cari statistik nombor 3. Onkan frekuensi, tekan 1. Jadi untuk statistik, menu 61. Nilai X ialah nilai titik tengah dan nilai Y, nilai frekuensi adalah kekerapan. Masukkan ke semua data. Untuk mencari nilai min, tekan option 3. Jadi, nilai min kita ialah 67.833. Mudah kan? Jika soalan menanyakan soalan sisihan piawai, ini adalah simbol sisihan piawai. Dan tekan ke bawah untuk mendapat nilai kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Mudah kan? Jadi ingat, biasakan yang betul. Betulkan yang biasa.